Oh. Oh. Cik Razak. Ya. Tak ada. Saya tengah tune frekuensi bot saya ni. Ya. Yalah. Terima kasih, Cik Razak. Terima kasih. Kenalah dua ekor ni. Siapa? Dia ni dua orang bersepupu. Cucu Mak Isa Tupi. Mak Isa Tupi. Oh, ni cucu Mak Isa Tumpi tu lah. Tapi Mak Isa Tumpi kan baik. Itu Mak Isa Tumpi. Ini cucu dia. Cucu dia belum tentu baik. Ini keturunan mesti kita tahu. Sama lah macam kau. Asal sama macam aku pula? Yelah, Tok kau, Tok Imam. Engkau? Makmum lah. Kalau Datuk ku Imam. Dah. Kita intip pergerakan dia seminggu dua ini. Pergerakan siapa? Pergerakan Datuk Simak Kontan ni? Apa Datuk aku pula ni? Iyalah. Pergerakan Atok Simak Kontan ni nak buat apa? Atok dia dah 30 tahun tak bergerak. Kita intip pergerakan cucu-cucu Mak Isa Tumpi tu. Siapa yang kau nak intip? Siapa? Bas. Cepatlah, apa lagi yang kau buat tu? Budak ni lah. Man, kau tengok. Orang dah telefon dari. Hello? Hello, Cik Wan Putih? Cik Nur. Ya. Cik Nur dah sampai ke? Saya dah sampai dah. Cik Wan Putih kat mana Saya dah sampai dah. Dekat sini dah. Mana? Cik Nur Hadiah kan? Cik Wan Putih. Cik Wan Putih nak saya panggil Cik Wan Putih ke nak panggil Tok Ketua Kampung? Panggil Kak Wan cukup. Minta maaf lambat sikit. Tak apa kawan, tak lambat pun. Tapi kalau lambat pun saya faham. Sebab dulu arwah ayah saya pernah jadi Tok Ketua Kampung. Jadi saya fahamlah sibuk-sibuk Tok Ketua Kampung tu macam mana. Nasib faham kan? Ini pun bukannya apa ni. Kejap lagi ni ada mesyuarat dengan pengusaha bot pelancong dekat sini. Dengan ejen pelancong sekali. Dekat mana tu? Kan tadi dah cakap dekat sini. Okey. Ni anak saya. Mana? Lambat tak? Inilah anak saya, Aman. Hai Aman. Aman ni yang akan hantar Cik Nur pergi dekat rumah Hajah Halimah. Saya dah aturkan penginapan Cik Nur dekat sana. Baik. Aman, hantar Cik Nur ni dekat rumah Hajah Halimah. Jangan lupa angkat beg-beg ni, bawa masuk dekat dalam. Lepas tu Lepas tu ambil mak balik kat sini. Buat apa lagi? Tolonglah. Minta diri dulu. Mana pinjam boleh? Tu. Kecil tu. Alah, itu je. Alah, kalau tak ada budak-budak tu yang ambil barang-barang peninggalan sejarah ni, benda tu hilang macam tu je. Yelah, Pak Malim. Takkan diorang dah jumpa, lepas tu diorang ambil, lepas tu diorang jual. Mana kau tahu? Dah nampak macam penyangam. Memang jual barang lah kerjanya. Penyangak apanya? Kau tahu tak? Salah seorang daripada budak tu, Cik Razak. Cik Razak tu pernah datang kat tempat kita hari tu. Mungkin kau tak perasan. Yelah. Kau tahu Cik Razak tu
kalkulator museum. Dia nak buat kira-kira lah tu. Kira apanya? Kalkulator. Bukan kalkulator tu. Ni kalkulator yang jaga barang-barang lama ni. Dia yang simpan, dia yang kira. Kalkulator tu lah. Kalkulator lama lah tu. Alah, bukan. Dia panggil kurator. Good, kan? Kan? Mancung kot. Macam kau pandai. Assalamualaikum. Salam. Oh, Tok Ketua, awalnya sampai. Kan kita punya mesyuarat pukul 11. Sekarang baru pukul berapa? Belum lagi. Saya ni saja je datang awal sebab nak sambut budak universiti. Datang nak buat penyelidikan dekat sini. Put dah sampai. Sampailah tu. Alamak. Kau buat apa tertinggal ni? Kau apa lah? Jom. Ni ada lagi satu. Perkara yang kita nak bincang tu bukan pasal barang-barang lama ni je. Pasal bot keluar masuk. Masih berterabur lagi. Nampak? Macam mana industri ni nak maju? Bot keluar masuk pun kita tak boleh nak uruskan. Jomlah kita pergi pejabat Kim Kai. Boleh. Tapi sebelum tu saya nak tanya. Antara Mat dengan Din, siapa yang percuma? Adakah patutnya disuruhnya aku bawa budak daripada Kuala Lumpur tu, pelajar daripada Kuala Lumpur tu, datang sini pusing-pusing buat penyelidikan? Ingat aku tak ada kerja lain ke apa? Habis, Dan jumbo lah jadi Pak Sanggup. Pak. Tak cakap pun dah tahu kan. Dia jemuju lah. Kaki ampu sejati kita punya kampung ni. Dapat pula kalau perempuan yang suruh. Lajulah dia. Sebab tu perempuan suka dia. Ada perempuan suka dia. Sebab dia ada ilmu. Tapi tak tahu lah. Lelaki ke perempuan? Katanya perempuan. Lagilah. Tapi manalah tahu kalau cun rugi kau. Adalah aku rugi. Kau dah tengok ke? Belum. Oh, no. Oh, no. No hadiah. Yang ini Din. Tapi kalau dekat sini orang panggil Din Jemuju. Abang Din. Jemuju. Tapi kalau nak sedap, panggil abang aja. Tapi kalau nak best, panggil Abang Din yang Dah. Sikit-sikit. Sudahlah. Kejap Mak Haji nak cakap dengan dia ni. Yang dia ni adalah pembantu Noh. Dan dia ni juga yang akan bawa bot nanti. Iya. No nak suruh abang jadi apa pun, abang boleh jadi. Tak jadi masalah. Sebenarnya saya nak buat penyelidikan. Tikus makmal pun boleh jadi tau. Nyit. Alah, manjanya. Sikit-sikit. Sudahlah. Ngada lah Din ni. Mana ngada sikit lah. Abang Din, kajian saya ni tak ada kena-mena pun dengan tikus makmal. Lebih kepada haiwan yang terbang. Mana kita nak cari kelawar ya? Mandin, bukan kelawar. Burung. Oi, burung senang. Sini banyak. Kenapa kau terfikir kelawar pula, Din? Boleh kau ni. Haji, saya rasa kita ni dah salah orang dah. Mana ada salah? Tak salah. Betul lah ni, Abang Din. Abang Din pemandu pelancong. Bila kita nak mula? Yo, sekarang lah. Saya mana tahu pancing. Apa kita mau bikin? Mau makan apa? Daun dengan sirih saja kah? Kapur itu makan Ayo. Saya tahu saya sudah diberhentikan kerja. Tapi saya kerja kerani saja tahu bikin. Lain benda tak tahulah. Yo, kada boleh. Mesti kena belajar lah. Saya sudah tua, apa lagi mau belajar? Bukan belajar masuk sekolah.
Saya suruh awak belajar cari makan. Selain itu, Kerani, boleh tak? Tolong. Masa dulu saya sekolah, saya punya cikgu ada cakap, saya banyak pandai tulis karangan. Jadi saya ada fikir, saya mau tulis satu novel. Cinta Paling Agung. Ya. Tapi itu masa angkat ada sikit masalah. Ayo, jangan berangan lebih sikit boleh tak? You pergi mancing sekarang, bawa itu ikan. Kami mau makan. Lepas sudah. Kada boleh poci. Pernah makan ikan turubuk? Apalah tak pernah ya? Yang banyak tulang tu. Dia bukan cakap dengan kau, dia cakap dengan No. InsyaAllah, Mak Limah. No. Kami pergi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia tu tok pengurus sementara je. Habis tu sebelum ni siapa? Sebelum ni laki dia lah. 2 tahun dah meninggal. 2 tahun meninggal? Ya. Kita nak letak jawatan. Gila kuasa. Kalau tidak abang. Masuk. Ni Mak Haji, terima kasihlah tumpangkan Nur dekat rumah Mak Haji. Kau nak mengharapkan rumah saya tu dengan bersepah-sepah. Tak sempat nak kemas. Tak apalah. Dari awal kau tanya itu, aku pun dah suka budak tu kalau duduk kat rumah aku duduk lama sikit. Terobat juga rindu aku dengan anak-anak gitu aku kat bandar tu. Lagi pun rumah aku tu kan kosong. Selain dia buat kerja universiti dia cakap terlanjur dia dah ada kat sini. Dia nak cari jejak seseorang. Siapa? Awak ni berapa adik-beradik? Kenapa abang tanya? Mak abang pesan. Korang nak cari isteri, kena kurang adik-beradik. Pasal takut kena buli. Saya ada 2 orang adik-beradik. Saya yang sulung, adik saya lagi seorang pun perempuan. Oi, elok benar lah tu. Tengok depan lah, bang. Abang pula ada berapa orang adik-beradik? Abang 7. Oh, 7. Mak saya pun ada pesan macam mana. Arwah mak abang pesan. Tapi abang yang last tahu. Yang bongsu. Oh, yang bongsu. Lagi-lagi yang bongsu, bang. Sebab apa tahu? Nanti bila kahwin, isteri dia confirm kena buli. Tak apa. Biar abang bawa. Tak apalah. Saya boleh je bawa. Tak payah. Sebab kalau No jadi jantan macam abang ni, No mesti buat benda yang sama macam mana abang buat. Oh, iya ke ni? Betul ke ni, bang? Iya. Okeylah. Malim. Malim kata lepas sarapan dah sampai. Sampai lagi ya. Sekejap lagi sampai lah tu. Sabarlah. Siva. Ada Jack. Kau nak pergi mana ni? Nak pergi pancing ikan. Biar betul kau. Kau tak pernah pergi mancing. Hari ni kau nak pergi mancing. Ributlah jawabnya. Sekarang saya tak ada kerja. Saya punya bini tiap-tiap hari bising. Suruh cari makan. Sekarang saya mau tangkap ikan, kasih dia makanlah. Kau kan kerja kerani dulu. Tak ada simpanan? Itulah. Saya tak sediakan payung sebelum hujan. Sekarang ribut sudah hantam sama saya. Jack, ada bot sewa kah? Akhir bulan saya bayar. Kau ni dah lah tak ada duit nak sewa bot pula. Sudahlah. Engkau pakai bot lama aku tu. Engkau pergi minta dengan Leman. Leman! Engkau bagi bot ni kat Sibah. Bagi dia pakai. Baik. Pemain. Terima kasih, Jack.
Cik punya pasal saya punya senyuman sudah naik pipi. Banyaklah kau punya senyum. Dah lah, pergilah. Nanti air suruh pula. Baik-baiklah. Rafia. Oh, tolonglah, Abang. Abang Mat, tolonglah Cempaka. Tolonglah, Abang. Aku tak benarkan. Masa depan apa yang kau boleh dapat daripada Mak Gontan ni? Ha? Masa depan apa? Abang Mat, cakaplah dengan Abang ni. Abang Mat. Cempaka. Demi cinta abang pada Cempaka. Abang tak sanggup tengok Cempaka derhaka dengan orang tua Cempaka. Oleh itu, abang terpaksa tinggalkan Cempaka. Abang. Abah. Bila masa aku jadi abang kau? Maaf Pak Seman. Pak Seman, saya janji saya takkan ganggu Cempaka lagi. Bagus. Bagus. Abang. Saya pergi dulu. Kau nak ke mana? Tak tahu. Aku yang nak ke sana. Dah, jom. Cempaka. Abang Mat, tolong. Abang Mat. Abang Mat. Abang Mat. Aku sedang bermimpi. Hey, bukan mimpi lah. Kau kalau tengok perempuan macam ni yang licin. Lagi hebat. No, silakan. Belagak kau, Din. Pak Lim, bagi saya tukar dengan dia, Pak Lim. Muka dia macam anak Pak Seman lah. Kan. Bagi saya, Pak Malim. Dah. Tak ada. Hari itu aku nak bagikan kau. Engkau sendiri yang tolak kan? Itu yang pertama. Yang kedua, engkau memang mahir kawasan ni. Engkau lah pemandu pelancong yang terbaik. Ini dah punya kena pakai. Nanti kena pakai sana. Sana masuk. Kau kan kerja kerani dulu. Tak ada simpanan. Itulah. Saya tak sediakan payung sebelum hujan. Sekarang ribut sudah hantam sama saya. Kau buat aku panik je. Bukan tak bagus. Cuma ni dia tak faham dengan apa yang saya perlu, dengan apa yang saya nak untuk kajian saya tu, Kak Wan. Tak baguslah tu. Utara selatan pun dia keliru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mat. Datang pun kau, Masuklah. Macam dah lama kenal je. Lah. Muka dia ni macam bekas, Teh Cempaka Rafflesia, Teh Cempaka Rafia lah, Kak Wan. Tapi aku panggil kau datang sini bukannya nak menghidupkan kembali api asmara kau dengan si Teh. Cempaka.
Cempaka. Dia ni Nur Hadiah. Bukannya Cempaka engkau tu. Saya tahulah siapa dia. Kan Kak Wan juga yang bagi saya tugas ni. Maknanya saya kena jadi dia punya pembantu semasa penyelidikan dia kat kawasan kampung kita ni lah. Tapi kau tu dah tolak bulat-bulat. Itu saya tak boleh. Tapi kali ni saya tak tolak dah. Saya janji saya tak tolak dah. Saya janji. Tapi sekarang ni perasaan aku tu dah macam gundah gulana lah. Sejak bila Kak Wan... bijak. Tapi apa yang aku risaukan sekarang ni, engkau ni dah mula bayangkan dia ni Cempaka. Memang lah. Memang tak lah. Kak Wan tak. Saya profesional. Kau dengar sini. Budak ni datang sini nak buat penyelidikan. Bukannya nak bercerita. Kalau aku tahulah macam ni, baik aku panggil Sulaiman Cengai ke si Metod ke. Tak payah Kak Wan. Biar saya je lah yang bawa Noh pergi jalan-jalan ke kawasan kampung kita. Kan? Sebenarnya dia ni okey. Tapi kalau rasa tak selesa... Tak apalah Kak Wan. Saya okey je. Kau dengar sini. Satu je komplain pasal kau, nama kau akan digugurkan seperti Den Jemuju. Saya janji saya takkan komplain. Tak, saya janji dia takkan komplain. Hati-hati ya. Khianat. Siapa pula yang dia khianatkan tu? Itulah dia. Kan aku dah cakap, Tok Ketua yang buat keputusan berdasarkan daripada komplain yang dibuat oleh Noh Hadiah sendiri. Ya ke? Komplain apa? Komplain pasal kau lah. Tak tahu buat kerja. Geografi tempat sendiri pun tak faham. Teruklah kau ni. Tak percaya saya. Habis apa yang kau percaya? Tu, saya percaya tu. Dia tikam saya daripada belakang. Betul Pak Malim. Baik. Dengan cara apa dia tikam kau dari belakang? Dengan cara beritahu burung-burung yang sedang migrasi itu supaya menyorok bila kau bawa budak perempuan tu kat situ. Macam tu? Mungkin. Mungkin. Kalau macam tu susahlah aku nak cakap dengan kau. Kajian yang dibuat oleh Noh Hadiah tu penting bukan saja bagi dia tetapi bagi tempat kita ni. Migrasi burung-burung tu boleh kita jadikan antara tarikan pelancong. Kita memang tahu burung tu singgah di sini pada musim ni. Tapi dari mana dia datang? Ke mana dia pergi? Dan kenapa? Itu semua nak kita beritahu pelancong bila dia tanya kelak. Barulah pemandu-pemandu bot pelancong kat sini ada kelas. Betul. Kelas melas. Kau boleh tak pergi ambil duit ni, kau pergi minum? Jangan menyebuk je kat sini orang nak cakap. Dah. Pergi. Cepat, pergi minum. Pernah? Yelah. Betul lah. Terima kasih, Mak Malim. Sama-sama. Dah pergi cepat, pergi minum. Sekejap. Aku. Makan, minum. Gagap tidak, bingung pun tidak. Kau nak cakap pun tak boleh. Mencelah je.
kau ada hati dengan budak Nur Hadiah tu. Pak Alim tahu mana? Alah, aku ni kan dah tua. Sekilas ikan di air, aku dah tahu jantan betina dia. Patutnya kau bawa budak tu pergi utara. Yang kau bawa pergi selatan tu kenapa? Maknanya kau tak fokus lah tu. Tapi tak apa. Untuk membuktikan kau punya kebolehan tu pada dia dan pada semua orang, pada hari ini aku lantik kau sebagai pemangku ketua pemandu pelancong kat sini. Macam mana? Betul ke ni? Gantikan Mak Kontan. Maksudnya saya ni ganti Mak Kontan sekali dengan yang tu. Itu tidak termaktub dalam kerja-kerja sebagai pemangku ketua pemandu pelancong kat sini. Kenapa pula? Budak tu datang buat penyelidikan, bukannya nak melancong. Oh, macam tu ke? Jadi kau setuju? Setuju. Alhamdulillah. Kalau macam tu, engkau dengan Kim Kai kena bekerja sama untuk pastikan semua jadual-jadual tersusun dengan baik. Faham? Faham? Woi, kan aku suruh pergi minum. No. Saya nak minta maaf lah pasal tadi. Jujur lah, saya beritahu sebenarnya saya tak boleh lari daripada nak bayangkan No ni dengan awet lama saya, Cempaka. Awet lama abang Cempaka tu dah jadi orang punya dah, bang. Dia dah kahwin kan? Yalah tu. Lepas tu, sayangkan dia lagi? Saya tahu lah salah, tapi sebenarnya Tapi apa? Tak ada tapi-tapi. Salah tetap salah. Kalau abang sayangkan dia, abang lepaskanlah dia. Faham? Pergi balik. Siapa tu takut? Aku cinta lah. Takut kena kecewa pula. Kang keluar pisang bubar 2 kali, Kang. Aduh. Macam mana Den, jumbo lah jadi Pak Sanggup. Ada perempuan suka dia. Sebab dia ada ilmu. Kau gila ke apa? Kau dah sabotaj aku untuk suka dengan perempuan tu. Tiba-tiba kau datang dekat sini, kau nak minta ilmu daripada aku untuk pikat perempuan tu. Kalau kau nak masuk hospital gila, aku boleh recommendkan kau untuk check in dalam tu. Den. Yang ni soal hati dia. Aku ikhlas ni, Den. Tolonglah, Den. Habis tu perasaan aku ni tak ikhlas ke? Bukan macam tu, Den. Kau dalam kampung ni, kau nombor 1, Den. Paling handsome tu. Nombor 1 dalam kampung ni kau lah, Den. Kau senang nak dapat awet, Den. Macam aku kena kerja susah, kerja keras sikit, Den. Kan? Lagipun kau perasan muka dia kan macam
Cepaka kan? Hey. Kan? Ada sama kan? Oh, kau nakkan si hadiah tu pasal kau nakkan ingat cepaka? Tak ada. Tak adalah macam tu. Aku memanglah sama tapi tak adalah sebab tu aku suka dia sebab dia. Lagipun kau bukan tak tahu yang aku suka macam yang tembam-tembam sikit. Iyalah tu. Ni, sakit lagi ni tahu. Yang tu aku minta maaf lah, Din. Din, selama ni kau pernah nampak tak aku merayu macam ni, Din? aku sanggup lah cium kaki kau, Din. Tolonglah, Din. Tolonglah, Din. Tolong, Din. Please. Tolonglah. Kau gila ke apa? Aku ganti kau tau kat sini sekarang. Aku ketua. Nanti kalau orang lain nampak, dia ingat aku ni zalim macam kau. Bila masa pula aku zalim? Selama ni aku mana pernah zalim dengan kau? Kita kan okey selama ni. Kan kita okey kan? Tolonglah, Din. Tolong aku, Din. Yang ni lah, kali ni je lah, Din. Memanglah. Sebab aku ni orang mulia. Betul, Din. Betul. Mulia. Handsome lagi, betul. Oh, handsome. lepas tu kau tengok handsome kan? Betul. Okey. Baiklah. Tapi kau bagi aku masa sikit. Aku nak pergi jumpa guru aku. Boleh. Aku nak minta apa ayat sambung dia. Lepas tu nanti aku bagi kat kau lah. Boleh, Din. Iya. Aku nampak helang lebah je. Yang lain tu bangau adalah. Okey. Aku rasa kan, weh, aku nak pasang kamera trap. Aku dah tahu dah aku nak pasang kat mana. Okey. Cerita pasal helang. Apa cerita dengan helang tanpa kepak yang kau sebut awal-awal tadi tu? Helang tak ada kepak. Oh, spesies tu. Tapi kan, weh, aku tak pastilah sama ada dia subspesies helang ataupun subspesies bangau. Ada 2 ekor. Okey? Tapi yang seekor tu agak menarik jugalah. Yang kau ingatkan dia pasal awet lama dia tu? Yang tu. Awet lama. Agak-agak apa nama bangau tu? Terima kasih, Abang Mat. Dah apalah, Noh. Saya buat pun pasal kepentingan kampung saya juga. Oh, bukan sebab saya Sebab dulu sebab Noh pun ya juga. Sebab saya pun fikir juga pasal kepentingan Noh punya penyelidikan tu. Oh. Jadilah, Din. Macam ni, bang. Macam apa tu? Saya ada bagi tahu Mak Limah. Ni, Mak Limah yang apa Noh tinggal kat rumah dia tu kan? Mak Limah beritahu apa? Tak, saya yang bagi tahu Mak Limah. Bukan Mak Limah bagi tahu saya. Noh yang bagi tahu Mak Limah. Noh bagi tahu apa? Saya bagi tahu dia yang sebenarnya saya tengah cari seseorang dekat kampung ni. Dan saya yakin orang yang saya cari tu memang ada dekat kampung ni. Cumanya, bila saya sebut nama orang yang saya cari tu, tak ada seorang pun kenal ke pernah dengar ke nama dia. Jangan takutlah ni. Saya ni kenal daripada kecil sampai ke besar orang dalam kampung ni. Okey, siapa nama dia? Nama dia Haji Terani Muhammad Sin. Haji Terani? Yang tu tak pernah dengar lah. Dia apa? Tapi tak apalah, nanti saya cubalah cari sampai jumpa orang tu. Siapa nama dia tadi? Haji Terani Muhammad Sin. Haji Terani Muhammad Sin. Dia macam mana orang dia? Tinggi ke, rendah ke? Saya tak pastilah, bang. Itu sebab saya nak cari ni. Cina? Bukan. Takkanlah Cina nama Haji Terani Muhammad Sin. Dah masuk mu'alaf ke? Dah masuk Islam ke? Abang tahu. Nak lu tengok. Mana lah orang ini lama. Tengok. Yalah. Periksalah dulu mana tahu ada. Kalau ada, takkan seorang pun tak tahu. Habis kau nak tuduh Noh tu, Bong? Macam ni lah kalau orang bercinta. Orang tak cakap apa-apa pun pasal buah hati kau. Kau yang sangka yang bukan-bukan. Kalau sangka pun tak apa juga.
Inilah terus tutup. Apa tentu? Alah, you cakap tuduh pun tak reti tuduh lah. Lah mana saya tuduh? Itu pun simptom orang bercinta juga tu. Macam ni pun simptom? Apa-apa pun, tinggi ilmu Din Jemunju rupanya, ya? Kan? Korang semua tahu Nama pun Din Jemunju. Apa yang tak diberitahunya? Din Jemunju nak cerita. Bagi tahu apa? Din. Sini, Din. Apa tu? Terima kasih banyak. Terima kasih banyak-banyak, Din. Terima kasih banyak-banyak, Din. Apa? Terima kasih, Din. Kenapa? Jadi, Din, aku tak tahu apa benda aku dah buat. Tapi no tak syok aku. Jadi? Baru subuh tadi je aku buat. Apa yang Tok Guru aku bagi kat aku ayat dia. Jadi, cepatnya. Subuh tadi? Ha? Tapi no daripada semalam. Ha? Semalam? Ha? Ni. Ada satu lagi. Kau kena mandi air bunga 7 jenis dekat bawah jambatan. Ha? Dengan air perigi Buddha. Sudah betul, Din. Betul lah. Tok Guru aku cakap, pertama, kau harus mengambil air dari perigi Buddha di belakang rumah arwah Pak Tobing. Walau macam mana sekalipun, kau kena usaha untuk masuk ke dalam perigi Buddha tu. Kau harus usaha sedaya upaya untuk sampai ke dalamnya. Kau ambil dekat celah akar delima. Kalau tidak, tak menjadi. Yang kedua, kau harus mengambil beberapa kuntum bunga di tepi rumah arwah Nek Goyang. Kau harus ingat, aku sentiasa memerhati kau. Okey ya. Itu dia. Haza, hamaza. Busuklah dia Din. Iyalah, busuk. Kau nak know kan? Yang disedapkan semua apa nama air ni dekat dalam tulang kau. Apa yang dalam kau rasa kalau Mat aku terviralkan? Yelah. Macam mana dia boleh percaya si Din Jemuju tu? Itulah lu belum jatuh cinta. Lu malah tahu itu laksa. King Kai. Aku anak pun dah 3. Bini 2. Kahwin pun tak tentu jatuh cinta. Kau ni dulu kahwin kontrak. kan? Ya. Mak Kontan. Ada baik? Ni apa pasal senyap ni? Aku datang macam malaikat lalu je. Mak, lekat lalu ke Kai lekat yang lalu? Ni Tim Kai. Besok saya masih lagi tolong itu budak universiti lagi tau. Ni senarai nama yang ada. Kami doakan agar usaha kau dalam masa seminggu ni akan berjaya. Tidak sia-sia. Amin. Tak. Ni usaha apa ni? Ayah, jangan layan dia 2 orang lah. Ya 2 orang lebih ya. Ni kenapa ni? Jangan lain apa ni? Tiba ni. Tak ada apa. Macam ini. Lu pergi buat lu punya hal dulu. Nanti kita jumpa.
Selamat berjaya. Selamat cinta. Ya. Ni mana pergi budak-budak ni? Seorang pun tak ada. Diorang dekat pejabat Kim Kai, Pak Malim. Buat apa pergi sana? Ni Den pun tak nampak. Mana? Entah, mana saya tahu. Pak Malim, saya ada benda nak tanya ni. Apa dia? Pak Malim kenal tak orang dalam kampung ni yang nama dia Haji Terani Muhammad Sin? Haji Terani Muhammad Sin. Siapa yang tanya? Oh, si Noh yang nak tahu. Siapa Noh dengan orang tu? Tak tahu, saya tak ada. Saya tanya dia pula pasal tu. Pak Malim kenal orang tu? Tak apalah, nanti aku tolong carikan. Tapi kau jangan tanya orang lain lagi. Ingat tu. Okey. Mat. Ni aku ada nak cakap sikit dengan kau ni. Kau jangan ambil hati. Okey. Ni kau tak payahlah buat benda-benda yang mengarut tu, yang boleh memalukan diri kau tu. Buat apa saya dah buat apa, Pak Malim? Kau bawa apa bawa jambatan malam semalam? Itu saya mandi bu. Tak payahlah, Mat. Kau buat benda-benda khurafat macam tu. Kat sini, orang lebih hormat kau daripada Din tu. Kalau kau dah buat macam tu, nanti satu hari nanti orang hilang hormat dengan kau. Mungkin satu hari nanti kau boleh ganti tempat aku. Tapi kalau kau dah buat macam tu, memalukan diri kau macam tu, orang hilang hormat. Malim. Malim. Ingat tu? Tirani tu bapa saudara saya yang saya tak pernah jumpa pun. Kiranya Haji Tirani ni adik kepada ayah saya. Mengapa dia lari meninggalkan keluarga? Sebab... Sebab apa? Sebab cinta terhalang. Macam cerita si Mak Kontan lah. Betul-betul. Lebih kurang macam tu lah. Lain. Mungkin secara kebetulan. Secara kebetulan. Macam ni, sebenarnya mak saya yang suruh saya cari pakcik saya ni sebab katanya kali terakhir nampak dekat kawasan Kota Tinggi. Lepas tu kita orang pula tahu yang pakcik saya ni suka bot, suka laut. Betul. Jadi kebetulan mungkin ada dekat kawasan kampung ni. Betul tak? Macam tu ya. Lepas tu saya nak bagi tahu pakcik saya juga yang ayah saya tu sebenarnya dah meninggal dunia. Jadi kebetulan universiti saya hantar saya kat sini untuk kajian saya. Jadi Bila ayah awak meninggal? tahun lepas. Pak Malim kenal ayah saya ke? Tak, cuma buat kata orang putih, I'm curious. Ni, Mah, aku balik dulu lah. Ada pelancong nak datang kat JT tu. Lah ya pun minum lah dulu. Yalah. Astagfirullahalazim. No. Kalau kau nak tahu sebab apa orang panggil dia Jack Sparrow, enak sebabnya. Din! Kenapa kau viralkan video aku? Aku dah cakap dah dekat kau, benda tu automatik tau. Banyak engkau punya automatik. Kenapa masa aku tengah mandi bunga tu yang kau sibuk pergi tangkap video tu kenapa? Kau sengaja kan? Memang sengaja ada niat nak malukan aku kan?
pula ni? Guru aku cakap, kalau kau marah je aku macam ni, sia-sia tau kau punya usaha seminggu. Siapa guru kau tu? Ha? Dah. Tak payah. Aku tak nak tahu. Ni, Mat. Daripada hari ni, kau tak payah bawa Noh hadiah lagi. Kenapa pula Pak Malim? Inilah dia. Kalau kau buat aku macam ni, kau nampak? Padah dia. Automatik. Serta-merta datang kat kau. Ni semua sangkal lah ni. Apa sal? Ini padah kau pula. Jawatan ketua pemandu pelancong tu, serah pada Mak Kontan. Segala soalan tidak dilayan. Ni, Mat. Ni, nanti kalau aku tak ada, kau ambil alih kerja-kerja aku. Betul ke Pak Malim? Betul. Ni, aku nak pergi dulu. Ingat tu? Okey. Boleh, Dik. Hati-hati. Boleh. Okey. Terima kasih. Ya, sama. Barang-barang semua tak ada yang tinggal? Tak ada. Cukup. Jangan ada yang tinggal tau. Tak ada. Saya nak pergi jauh ni. Macam mana ayah kamu meninggal? Serangan jantung. Innalillahi wa inna ilaihi. Kalau dia masih hidup, tentu umur dia baru 63 tahun kan? Yalah, biasalah tu. Zaman sekarang ni, umur yang sebegitu masih dianggap muda. Macam itulah juga doktor cakap. Yalah. Kalau dah sampai hukum, nak buat macam mana? Siapalah kita untuk persoalkan? Berapa orang adik-beradik kamu? Saya yang bongsu. Saya ada 2 orang adik-beradik. Kat rumah panggil apa? Panggilan adik. Adik. Tapi Pak Malim, macam mana Pak Malim tahu ayah saya? Dalam keluarga kami, saya yang bongsu. Adik-beradik panggil saya Ucu. Tapi kalau adik nak panggil saya Ucu pun boleh, Pak Ucu pun boleh. Saya sendiri pun dah tak tahulah nak cakap apa lagi, Pak Malim. Saya pun. Memang saya rahsiakan masa saya keluar daripada kampung dulu. Apa yang jadi ni macam dah tertulis kan? Apa yang tertulis? Yelah, Pak Malim ada beritahu saya. Dia suruh saya ambil alih dia punya perniagaan. Kebetulan, Nur pun dia punya anak buah. Cantik lah. Jadi? Yelah, dia macam jodoh kan? Dah tak payah. Aku dah tahu dah apa kesudahan cerita kau. Jangan nak berangan. Aku suruh ambil alih sementara aku sibuk tolong Noh Hadiah. Bukannya aku suruh ambil alih perniagaan aku bila aku dah mati. Tak malu. Orang suruh jaga perniagaan, bukan ambil alih perniagaan. Waktu dia tengah jaga Hadiah. Tu. Cukup. Ayuh, mana cukup lah. Ini seko selit awak punya gigi, satu selit saya punya gigi, satu lagi Krishnamurti punya gigi. Semua tak ada masuk perut lah. Semua jadi tai gigi lah. Ini macam, ayuh. Tapi ini sikit pun ada baik juga. Semalam apa pun tak ada dapat. Ini sikit ikan pun ada protein. Takkan semua jadi tai gigi. Ayuh, ini apa protein dapat lah. Aduh, kada boleh.
Hare Rama, Hare Krishna. Tolong sama saya. Tadi Pak Malim ada nak cakap sesuatu kan? Tapi saya harap tak adalah benda yang mengejutkan macam ni. Tak mengejut. Cuma saya nak minta izin nak bawa Nur Hadiah tinggal dengan saya. Sebab sementara dia ada kat sini. Tapi Nur setuju ke tidak? Kalau saya okey je. Sebab saya memang ada niat pun nak tolong bersih-bersihkan rumah Pak Ucu. Ucu mana? Kau diam boleh tak? Dah bertadi diam aja aku. Sebenarnya macam ni. Pak Ucu ada bagi tahu saya yang rumah dia tak teratur. Lagipun saya rasa Pak Ucu segan kot nak ajak saya tinggal dengan dia mula-mula. Tapi saya ni sebagai anak, saya rasa saya patutlah kan tolong apa-apa yang patut. Betul tak? Betul. Betul. Tak ada masalah pun sebab korang ni mahram. Lagi satu, Ucu nak minta dengan adik. Adik mana pula ni? Tu, adik. Ucu. Lagi satu, Ucu nak minta supaya jangan beritahu keluarga dulu kat kampung adik dah jumpa Ucu. Masuk Ucu, kemudian tak apa. Lambat lah Pak Malim. Masa terlambat pula? Apa? Abang? Masuk adik. Assalamualaikum. La haula wala quwata illa billah. Kenapa, Dek? Tak ada apa Pak Ucu. Inilah rumah Ucu. Semalam Ucu dah kemas dah sikit-sikit. Dah kemas macam ni ke belum kemas jualan kamu. Ni. Bilik adik. Sana. Jom, Ucu tunjukkan. Masuk adik. Inilah bilik ni. Ya Allah. Kenapa, Dek? Tak apa Pak Ucu. Ya Allah, surprise. Sebenarnya ini bilik Ucu. Jadi Ucu rasa inilah bilik yang baik di antara bilik-bilik yang lain. Faham? Di lampu empuk. Adik duduk sini Okey. Tapi nanti Pak Ucu nak tidur bilik mana? Alah, Pak Ucu tak kisah mana-mana pun boleh tidur. Dekat dapur pun boleh. Tapi Pak Ucu betul ke nak tinggalkan bilik kesayangan Pak Ucu ni? Betul. Ni adik nanti tak payahlah pergi tempat pacak kamera tu kan? Tak payah Pak Ucu. Kita pergi lusa. Yalah. Ni Pak Ucu nak minta diri dulu lah. Nak pergi jeti, nak tengok diorang-diorang kerja. Okeylah, Pak Ucu tak payah lari sama-sama adik. Okey? Yalah. Pak Ucu pergi dulu Hai Pak Ucu. Apa mau bikin? Assalamualaikum. Salam. Ada? Ni, kedai perabot terpakai? Ada. Boleh lah. Nur punya pasal mesti dah boleh.
Ini untungnya ada orang perempuan kat rumah. Ui. Semua dah baru. Oh. Oh tidak! Tilam aku! Adik! 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 Mana tilam dalam bilik aku? Tilam? Ha? Tilam? Tilam? Tilam yang dalunya itu? Ha? Ha? Mana dia? Kau buang kat sungai! Aduh! Salah ke? Salah lah. Sungai itu bukan tong sampah. Semua benda kau buang dalam sungai. Macam mana? Betul tu. Kat mana kau buang? Kat sana, kat belakang. Mana nak ada lagi? Air dah surut. Hanyut ke laut lah ni. Ya, Pak Ucu. Tapi tilam tu dah memang tak boleh pakai dalunya. Tak ada siapa boleh tidur atas tu. Aku boleh tidur pula. Melainkan Pak Ucu nak tilam tu ada sebab lain lah. Tak faham. Maksud adik, tilam tu Pak Ucu nak ada sebab lain lah. Kau tak boleh tahu lah. Lah Pak Ucu, tapi adik betul-betul minta maaf. Niat adik cuma nak Pak Ucu selesa je bila adik dah selesai kajian kat sini. Tu je. Adik minta maaf tau. Tiba! Ada Jack. Besar ikan tu. Hari ni kalau dapat buaya pun saya bawa balik. Nak aku tolong ke? Tak apa. Saya boleh. Yalah. Aku pergi dulu Ya. Singgita hingga wah. Rupa ikan pun awak tak tahu ini macam. Saya tahulah rupa ikan, saya bukan bodoh lah. Apa ni? Jangan banyak cerita, tengok. Jangan banyak cerita, tengok. Tengok. Ayuh. Saya suruh awak pergi pancing ikan lah. Bukan rompa bank lah. Saya mana ada rompa bank? Saya jumpa dalam sungai lah. Ini mungkin duit orang tahu tak? Mestilah duit orang. Tapi mungkin dia sudah tak mau. Dia sudah buang dalam sungai. Ayuh, orang gila pun tak ada buang ini macam banyak punya duit dalam sungai lah. Ya, betul Sanggita cakap. Jadi, apa mau bikin? Mau pulang sama siapa? Ini namanya rezeki. Ini yang selalu saya cakap. Rezeki akan datang kepada orang baik. Macam kita.
நம்ம வீட்டுக்கு லட்சுமி வந்துட்டாங்க. Mana adik tahu ada kedai perabot kat sini? Abang Mak Kuntan. Aku dah agak dah. Tak ada orang lain, memang dia lah. Tak, Pak Ucu. Sebenarnya Abang Mak tak tolong pun adik keluarkan perabot lama lepas tu gantikan dengan perabot baru sebab dia sibuk. Lepas tu Abang Mak ada kata Saya tak mampu nak ponteng walaupun sehari. Jika sekiranya saya ni nak bersama-sama dengan Noh untuk membela Mak Likat bersama, Noh. Noh. macam tu lah apa dia kata. Ucu minta maaf lah sebab marah adik tadi. Ucu tahu niat baik adik tu. Tapi Ucu kena beritahu juga apa yang ada dalam tilam yang lunyai tu. Tilam tu bank Ucu. Bank Pak Ucu? Semua hasil kerja Ucu selama ni, Ucu simpan dalam tilam yang menggerutu tu. Tidak. Tak apalah, Dek. Nak buat macam mana? Dah bukan rezeki Ucu. Mungkin juga ini balasan Tuhan terhadap Ucu kerana meninggalkan keluarga. Ucu tak terfikir pun meninggalkan keluarga itu seolah-olah memutuskan silaturahim. Ucu nak minta maaf dengan bapa kau. Tapi dia dah tak ada. Yalah macam Ucu cakap, ini semua balasan Tuhan kerana kejahilan Ucu. Baik. Saja. Iya, Abang Mat. Alah, kita pergilah mana-mana tempat yang ada pasang kamera trap tu. Okey. Saya gerak JT sekarang. Adik telefon siapa? Adik telefon Abang Mat. Adik minta tolong Abang Mat carikan balik bank Pak Ucu. Tapi adik minta kali ni Pak Ucu tak boleh halang Abang Mat daripada tolong adik. Okey. Macam mana? Yang tu Pak Ucu tak perlu risau, okey? Pak Ucu tak perlu susah hati sebab kan adik dah cari masalah, adik kenalah selesaikan. Betul tak? Banyak tau. Banyak? Tak apalah. Kalau tak nak tolong tak apa. Tak. Bila masa pula saya cakap tak nak tolong? Saya nak tolonglah. Kim Kai. Kim Kai. Oi. Cik. Wah, lama tak jumpa ah. Wah, sudah handsome lah. Ayah. Aku nak cakap sikit dengan kau. Apa cerita? Ni pasal bot tu. Kalau boleh minggu ni kau bagi orang lain lah. Mana boleh, tak boleh lah. But tak cukup lah. Sudah cuti sekolah tau. Lu ada apa ha? Masalah tilam lah.
Tilam? Apa tilam? Itulah tilam tu tempat tidur aku. Dalam tilam tu masalah tu. Cik, jangan susah hati. Nanti hati rosak. Tak ada masalah. Saya panggil kawan Jali. Hah? Tunggu ah. Halo. Saya minta tolong sikit. Bukan sikit. Ini masalah besar tau. Kawan saya baik sangat. 20 tahun pun ada tau. Abang Mat, ni. Ha. Ni. Tengok ni. Ni, nampak tak? Itu apa yang kat belakang tu ah? Gambar dia tak terang sangat tapi nampak macam tilam tu. Betul tak? Mungkin ini macam bot Pak Malim ni. Kan? Ya ke? Tak pasti juga. Tapi yang pasti ni mesti bot yang orang buat sewa mancing. Ni lah. Kita orang selisih dengan banyak juga bot pemancing ni. Dalam 5-6 bot macam tu. Tapi kebanyakannya semua pelancong lah bang. Bang, kita boleh tahu ke siapa yang sewa bot-bot ni? Kalau abang tengok kan, ini tarikh dengan masa-masa video ni dirakam. Tengok tu. Ini kat tebing tu kan? Yelah, dekat tebing kita pacak kamera tu lah. Kejap. Bang, bukan ni. Kenapa? Saya nak cek-cek ni semua dulu. Abang nak telefon siapa? Alah, ada lah. Come on lah. Okay, bang. Yem. Buat apa tu? Ha? Ni minta tolong boleh? Boleh tak engkau tolong carikan aku nama-nama senarai orang yang sewakan bot? Selita, bagaimana kalau itu duit, itu gangster besar punya, itu talau punya, macam mana? Ayo, bawa pun tenanglah. Awak ni banyak fikirlah. Kak Sakita, berapa? Kenapa dengan Abang Siva tu? Tak ada apa-apa. Dulu, masa dia kecil dekat estate lah, dia kena itu malaria. Sebab itu dia gigil ini macam. Macam tu. Oh, ya ke? Uncle. Hai Uncle Siva. Uncle Siva ada ingat saya tak? Tadi masa saya naik bot dengan Pak Malim, ada selisih dengan Uncle. Masa tu Uncle tengah memancing. Ikan. Ayah saya dah dapat ikan. Dah berapa hari dia pergi mancing, tapi masih tak dapat juga. Tak tahu kenapa Abang Mat. Masa pergi pancing tu, ada tak nampak macam suatu benda yang aneh, yang tak sepatutnya ada atas sungai ke, dalam sungai ke? Ada tak? Tak ada. Apa macam? Contoh dia macam tilam. Tak ada. Tak apalah, kalau tak ada tak apalah. Terima kasihlah. Baik Abang Mat. Baik. Jadi tu Abang Siva tu. Tak apalah, kalau tak ada tak apalah. Tapi kalau tengok senarai ini, semua pelancong. Kita pergi Sheila. Jom. Saya kan dah kata ini rezeki kita. Elah Krishna, ini bukan kita punya rezeki. Bila ada orang datang, sudah tanya ini tilam, ini maknanya hak milik orang, bukan kita punya. Mungkin Tuhan kasih kita simpan sekejap saja.
Lagipun mana tahu Tuhan uji sama kita. Kita ada amanah kah? Ada jujur kah? Itu dia Tuan, bila hidup kita nak senang, Pak? Krishna, kalau mau hidup senang, mesti usaha. Kerjalah. Kerja? Saya tengok ayah kerja siang malam. Tak senang-senang pun. Apa dia Krishna? Krishna mesti faham. Ini dunia punya dalam. Kalau kita sudah tahu itu benda milik orang lain, tak bagus kita simpan. Krishna ingat, hidup kita boleh senang ke lepas ni? Pak, kalau kita tak bagi tahu, macam mana dia orang tahu? Yo, baru 1 hari sajalah. Orang mula ketuk kita punya pintu. Kalau bukan itu penanda, Mak tak tahulah apa mau cakap. Jujur. Betul juga Amat cakap. Tapi bukan penanda, itu petanda lah. Ayo, itu serupa sajalah. Semua video dalam video tu semua dapat sama je. Ya, tapi saya yakin tilam kekabu tu mesti ada kat sungai tu. Kita kan dah tanya ni, orang sewa bot tu seorang tak mengaku. Ke mungkin diorang sendiri tak perasan yang tilam tu sangkut kat bot diorang. Kan? Mungkinlah. Macam tu lah. Tapi tak apalah bang. Untuk pastikan sama ada tilam yang dalam gambar tu betul ke tak tilam kekabu pakcik saya, saya rasa saya nak telefon kawan saya. Kawan saya ni, dia terror sikit dalam bidang-bidang fotografi. Kawan Nur tu lelaki ke perempuan? Kenapa abang tanya? Tak ada apalah, saja tanya. Kawan saya tu lelaki. Nama dia Tan Patria Munif. Nur panggil kawan Nur tu apa? Tan ke? Patria ke? Munif ke? Sekejap ya bang. Hello sayang. Okeylah. Din. Apa hal lagi ni? Aku nak minta tolong kau lah, Din. Hei, kau tak serik ke? Aku tahu, Din. Kau ada ilmu perempuan, Din. Tapi kau sengaja buat tak tahu, kan? Kan? Kau nak suruh aku buat apa lah kali ni? Din, aku nak kau tolong aku bagi Nur tu suka kat aku. Tadi Nur tak suka ke yang kita buat tu? Dia dah ada power kat Kuala Lumpur lah, Din. Sama kelak. Lama betul aku tak dengar power makwa ni. Power makwa. Ui, lama bu. Ketinggalan zaman kau. Aduh. Pak, engkau sendiri nampak yang aku ni memang ketinggalan lah cinta-cinta ni. Sebab tu aku nak minta tolong kau. Sebab engkau ni terror, hebat. Okey. Jadi sekarang ni kau nak suruh aku ni pisahkan makwa tadi tu. Lepas tu suruh pula si makwa ni suka dekat engkau gitu. Lebih kurang macam tu lah. Kau kena pergi Kuala Lumpur. Nak pergi Kuala Lumpur buat apa? Nak cari power dia? Kau tahu KLCC? Tahu. Kau pergi KLCC. Kau tahu kolam yang air dah pancut dekat depan KLCC tu? Oh, yang kat depan tu? Iya. Tahu. Kau pergi dekat sana. Waktu maghrib, air tu akan terpancut mengikut irama muzik yang akan dimainkan pada waktu maghrib. Oh. Okey. Betul. Ya. Lepas tu kau ada simpan tak ramuan yang aku buat itu? Ada kat rumah. Itu dia. Kau bawa ramuan tu sekali. Kau bawa ramuan tu, kau datang dekat kolam tu, kau berdiri. Nanti maghrib nanti dia akan keluar air. Cas. Nampak? Cas lah sekarang. Cas. Tu bunyi pancut tu. Bunyi air pancut tu. Oh, cas lah bunyi dia. Dah sekarang ni cas. Dia cas. Kau pun langkah kaki masuk dalam air kolam tu. Kena masuk kolam? Iyalah, baru mujarab. Kau pun. Okey. Dia masuk ni. Ada bunyi tau. Cuk. Cam. Cuk. Cam. Cam.
Cam. Cum. Ah, cuba kau buat. Cam. Cum. Ah, cam. No. No, dengar ke? Dari awal hingga akhir. No. Masak aku ni. Cakap siang. Pandang-pandang. Kau dah nampak saja bawa tak nampak kau No. Siapa? Ha? Saya dengar Kim Kai ada suruh orang cari. Tilam ke kabur tu kan? Ha, aku tahu. Tapi aku tak nak ambil tahu. Okey. Kalau kau nak tahu kenapa orang cari tilam tu, kau tu pergi jumpa Kim Kai. Kim Kai tahu kenapa orang cari tilam tu. Dia dekat pejabat, ya? Okey. Terima kasih. Sama-sama. Itu perempuan, dia kemas Jack punya rumah. Itu barang lama-lama punya dia buang. Dia beli barang baru punya masuk tahu. Tapi itu tilam itu tilam lama. Dia pun buang tahu. Apa istimewa itu tilam? Lu tak tahu. Itu Jack dia tak tahu macam mana duit mau simpan bank tahu. Dia masuk duit dalam tilam. Tahu tak? Banyak duit tahu. 1 tahun dia mau pergi itu semayang itu Makkah sana semayang tahu. Mau pergi haji Yalah. Assalamualaikum. Saya datang nak minta maaf, No. Boleh saya naik? Bukannya rumah saya nak saya bagi kebenaran. Awak kan nak saudara. Kira okeylah tu kalau awak bagi kebenaran. Sekiranya abang ada ilmu cukup dekat dada, abang mesti lagi percayakan diri abang. Sebab itulah saya minta tolong dengan Din tu. Dia tu tahu ilmu perempuan. Bukan ilmu tu yang saya maksudkan. Maksud saya, kalau abang lagi percayakan ilmu tu, mulai daripada hari ini, abang dengan saya dah tak boleh jadi kawan. Abang boleh lupakan saya sebagai kawan. Kalau lebih pada kawan? Lagilah tak boleh. Tak boleh Okeylah. Saya janjilah depan ni saya takkan lagi mandi dekat kolam KLCC, mandi pergi buta, tujuh bunga tu semualah. Saya janjilah tak buat lagi dah. Masalah sekarang ni, abang faham ke tak ilmu apa yang saya maksudkan tadi tu? Sama belajar kan? Tahu pun. Abang ada SPM kan? Ada. Tapi tusan cukup makan je lah. Alah, tak apa, bang. Orang cakap di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Sebenarnya saya dah lama dah nak fikir untuk sambung belajar dalam bidang pelancongan. Bidang pelancongan lah saya rasa jurusan yang paling sesuai dengan abang. Sebab apa tahu, berdasarkan pengalaman apa yang abang ada sekarang ni, saya rasa insya-Allah senang laku untuk abang. Kan? Itulah. Betul lah tu. Saya tak suka orang cemburu. Saya okey. Saya tak cemburu. Saya tak cakap pasal abang. Bukan. Kawan baik saya, Tan Patria Munif yang hantar gambar kat saya tu, semua orang dekat universiti panggil dia sayang. Keluarga dia pun panggil dia sayang. Jadi, berdasarkan gambar yang sayang saya hantar ni, cuba abang tengok. Mana tu? Ni. Cuba tengok. Abang rasa siapa yang bawa bot tu? Ni kan macam ni. Jack! Apa tu?
Ya, Siva. Jack, saya ada benda mau cerita. Boleh panggil orang-orang kampung berkenan kah? Boleh. Sekejap, ya. Bukan main menggila lagi. Maaf lah. Apa potong kuku tadi. Tu yang lambat. Semua dah ada dah? Nampaknya semua dah ada. Jadi bolehlah kita mulakan. Teruskan. Terima kasih Tok Ketua, Tok Pengulu Wan Putih Maria. Kim Sai. Di sini ingin saya memberitahu bahawa yang di depan Siva tu, nampak tak? Itulah tilam kekabu aku yang hilang tu. Bukan hilang. Tapi ini kan semua salah saya. Tak apalah, dia orang semua faham. Siva hari tu dia pergi memancing, dia yang jumpa tilam tu. Jack, semalam. Ya, semalam. Semalam kan itu. Semalam. Tak apalah. Ni Siva, engkau ceritakan sikit macam mana? Macam ni, cerita tu panjang. Tapi saya kasih pendek saja. Pendek dah. Teruskan. Masa saya jumpa tilam ni, ada duit. Duit? Saya ingat duit itu saya punya rezeki. Tapi belakang saya ingat, ini duit bukan saya punya rezeki. Tuhan hanya takdir bagi saya simpan sekejap jam saja. Orang kuat semayang ni. Yelah. Tapi memula hati mau ambil jugalah kan. Tak baik. Main ingat. Tengok kau baik sangat. Jujur. Kau potong ah. Teruk dah ni. Sudah. Biar dia nak bercakap. Teruskan. Saya sudah habis. Habis? Tok, boleh saya cakap? Teruskan. Cakap pasal amanah, pasal kejujuran, sebenarnya saya tak ada sifat-sifat mulia tu. Saya yang desa ayah saya untuk ambil duit ni. Sebab keluarga kita terlalu susah. Mungkin duit ni boleh merubahkan keluarga kami. Orang susah lah ni. Yalah. Teruskan. Tapi saya salah. Saya tak patut fikir macam tu. Bila saya dengar duit ni kepunyaan orang kampung kita, kepunyaan Pak Malim, saya dan keluarga saya sangat hormati. Bak kata ayah, boleh senang ke hidup kita selagi kita tahu kesenangan itu bukan milik kita. Nampak? Falsafah. Ini sekolah kebangsaan ni. Bahasa Melayu dia tak pelak langsung. Aku seronok. Pak Malim, minta maaf ya. Tak apalah. Sini. Sikit punya cara. Tak apa. Semua ada duit dalam tilam tu? Ya. Suami saya keluarkan itu wang, tapi kita tengok saja. Dia sudah letak dalam balik. 1 sen pun kita tak ambil. Boleh percaya. Tak apa. Macam ni Siva. Apa yang ada dalam ni, engkau ambil separuh. Hari Jack, tak boleh macam tu, tak boleh. Ini Jack punya. Tak apalah Siva. Kalau kau tak jumpa duit ni, aku pun tak dapat 1 sen pun. Lagipun, duit boleh cari Siva. Tapi kawan yang jujur, yang baik macam kau ni, susah nak dapat sekarang. Kau dengar. Duit boleh cari. Kawan susah nak cari. Kawan baik macam aku ni. Betul. Duit boleh cari. Tu orang cantik macam Nur, baik macam Nur ni. Mana kita nak cari kan? Apa benda kau cakap ni? Alah. Salah lah.
kasih Kak Wan. Terima kasih Abang Din Jemuju. Terima kasih Abang Leman. Terima kasih Abang Yemeton. Terima kasih semua sebab tolong saya dalam saya punya kajian ni. Sama. Abang Mat. Terima kasih Abang Mat. Saya takkan lupakan awak tu. Saya pun. Nanti kita... Dah. Tu, bot dah lepas dah tu. Tu cepat. Dah. Yang korang bersedih bagai ni pasal apa? Aku bukannya nak pergi mana. Aku nak ikut anak saudara aku ni balik kampung. Kampung aku juga. Kira macam aku pergi bercuti. Bukannya pergi lama. Bukan pasal tu. Habis tu pasal apa? Tapi Pak Malim kan nak pergi haji. Aku bukan nak pergi haji lah. Aku nak pergi tabung haji. Korang ni pun. Sino ni nak bawa Pak Malim pergi tabung haji nak simpan duit dia. Itu aja. Faham lah. Dah. Jomlah kita pergi. Tak apa. Biar saya tolong. Nak tolong? Ya, tolong sekali lah. Tak boleh. Kali terakhir kan tolong saya. Terima kasih bang. Terima kasih, Mat. Jom Pak Ucu. Ada aku bawa banyak. Jangan lupa shampoo kepada Malim. Balik juga Pak Malim ke kampung dia, ya? Yalah. Lepas tu, korang buat apa lagi kat sini? Tak ada kerja? Bukan main post kau kat situ Kau? Tengok apa? Jalan lah. Tak ada kerja? Kan, betul. Aku kan ketua kampung. Kenalah ni, gang-gang kek. Nak cakap apa? Amboi. Nak mengata akulah tu dekat dalam dia ni. Ya, iya. Pegang betul dengan dia ni. Abang Mat, jangan nangis. Boleh nampak dia punya lambut ni. Macam mana boleh nampak lagi? Kantoi lah ya.